Tapi masa bekerja itulah saya sampai dia punya burn out tu rasanya. Masalah dia nak kata penat tak penat, cuma kita macam ni kita buat satu benda yang kita tak ada kat dalam tu. Ya, faham. Mak pernah cakap lah, mak nak anak mak semua berseragam putih. So doktor lah. Saya cakap macam mana, saya tak ada, saya tak pandai masak. Bukan satu tak pandai masak. Mak saya cakap dengan saya, mak kena marah, bergaduh-gaduh dengan mak, sampai kena sumpah yang senduk. Jeri kita pula makan mulut dan bau. Betul. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan kami sekali lagi dalam episod podcast Campak-Campak Jadi bersama saya Alia dan saya Jimmy. Dan hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa, abang. Ya. Tapi sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita, nak tanya juga, abang suka tak makan masakan Minang? Masakan Minang suka. Kenapa? Sebab dia lain lah dengan nasi Padang. Dia punya lauk lain, dia punya gulai dia lain. Dia macam ada dia puaskan taste bud kita, betul tak? Dia rasa autentik tu orang kata kan, pedas-pedas. Kita ada pakar hari ni kita bawa. Pakar masakan Minang. Tapi hari ni kita bawa dia ke studio kita. Kita bersama dengan Apek Pondok Minang. Datang. Terima kasih. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malu-malu lah Apek. Dia belum masuk lagi. Belum masuk. Okey, kita tunggu. Kenalkan saya Apek adalah owner Pondok Minang. Kita datang kat sini nak bercerita panjang lah tentang Apek kan. Sebab kita pun tahu Apek seorang yang sangat aktif kat social media. Kalau pukul 12 tu memang nampak muka dia je dekat live. Boleh cerita sikit tentang zaman kanak-kanak Apek kan. Memang nama tu macam mana wujud nama? Asal usul dari mana? Betul. Kalau saya tahu kanak-kanak biasa, semua macam biasa. Saya memang besar di Gombak. Okey. Sekolah di Gombak 2, sekolah rendah, sekolah menengah Gombak Setia. Lepas habis SPM, saya teruskan pendidikan saya pergi Indonesia. Di Perubatan. Jadi memang anak jati kelahiran Kuala Lumpur lah. Gombak. Gombak. Orang Gombak. Selalu orang kata orang Gombak ni orang Minang ke? Pure Minang. Okey. Jadi cakap lepas dah habis bersekolah melanjut ke Indonesia. Buat apa dekat sana? Saya belajar. Saya ambil ke perubatan seorang doktor. Seorang doktor. Selama berapa tahun tu di Indonesia? 7 tahun, 2008 sampai 2015. Bekerja sekali ke atau belajar? Sempat bekerja sekejap. Okey. Lepas tu saya panjang lah cerita dia, kita pendekkan, kita bekerja sekejap. Lepas tu saya balik Malaysia, tapi saya pilih Sarawak untuk berniaga. Berniaga kat Sarawak. Sebab dekat KL banyak kawan. Tak jadi apa nanti kan. Kita buat bisnes nanti kawan-kawan dah lepak, so tak dapat nak fokus. So saya pilih Sarawak untuk mulakan kerjaya saya dalam perniagaan. Kenapa tu? Doktor tu kenapa? Orang kata adakah kerana desakan keluarga ataupun? Yes, itu dia. Itulah dia. Dia memang nak agak. Actually kita orang 4 beradik-beradik. Semua perubatan. Semua perubatan. Ada masuklah saya, termasuklah arwah adik bongsu saya yang baru meninggal. Semua perubatan. Sebab mak saya dulu pernah, mak kita bekerja di kaki lima, berniaga. Jadi dia tak nak anak dia susah berniaga di kaki lima, apa semua kan. Tapi mak kita tak sedar yang kita mengidolakan dia. Kadang-kadang dia nak anak dia kerja yang bagus. So mak pernah cakap lah, mak nak anak mak semua berseragam putih. So doktor lah. Tapi untuk orang yang didesak ataupun dipaksa kan, macam Apek kira power jugalah, boleh habis belajar. Kata-kata kakak lah dulu, apa yang kita pernah bagi kat mak. Itu yang buat rasa jahil. Nak melawan tak boleh. Apa yang kita pernah bagi kat mak. So ikut cakap dia, itu adalah satu pemberian untuk dia. Ikut, alhamdulillah habis juga. Tapi masa bekerja itulah saya sampai dia punya burn out tu rasanya. Masalah dia nak kata penat tak penat, cuma kita macam ni kita buat satu benda yang kita tak ada kat dalam tu. Ya, faham. Jadi nanti kita tak ikhlas lah. Mental koyak. Lepas tu kita rasa macam sampai bila. Satu hari tu saya pernah kerja shift malam. Saya duduk, saya cakap, takkan aku nak habiskan masa tu aku macam ni kat situlah dia punya trigger tu. So saya pergi, saya cakap, mak, saya nak pergi Sarawak. Tapi masa kerja tu pun saya akan pergi Sarawak juga, kadang-kadang saya bercuti. Saya buat expo, saya berniaga. Tanpa pengetahuan keluarga? Tanpa pengetahuan. Lepas tu dah lama-lama kan, sebulan 2 bulan saya tak balik.
kakak saya call. Mak, Dia jadi ajak. dia dapat call ni mak dari hospital. Dia tak masuk-masuk kerja. Alamak. Dia tak masuk-masuk kerja. Buat perangai. Dulu saya cakap dengan mak, on call mak, on call. Bila ada operation, mesti balik lah. Kan? Lepas tu, bila kat Sarawak, mak kakak call. Dia tak masuk-masuk, mak saya dapat call ni. Time tu lah baru mak tanya, kenapa tak ni? Saya dah suka dah ni lah mak, rasanya saya dah sampaikan cita-cita mak. Sekarang saya dah kejar cita-cita saya. Tapi dalam pada orang kata kerja, belajar apa semua, tapi tetap ada passion terhadap memasak dan berniaga, betul? Dah berniaga lah. Memasak ni sebenarnya Pondok Minang ni bukan idea saya. Oh, Bukan. Saya pernah cakap dengan wife saya, dulu bisnes saya jual duduk. Saya expo lah macam dekat uptown. Tapi kita buat expo, kita pergi negeri ke negeri. Oh, maksudnya bukan jual makanan kan? Bukan. Okay. Ini sejarah lain. Sejarah lain. Jadi satu hari tu bisnes ialah start jualan online macam Shopee, masuk apa semua kan. Kita pun dah rasa macam kita punya sale tu drop ke marketing kita yang tak betul ke barang-barang kita yang tak up to date kan. Tapi okey dia semua. Tapi bila orang masuk kedai kita, dia bandingkan harga. Kat sini murah, sini mahal. Saya rasa macam sampai saving pun dah habis. Boost modal lagi, cari barang baru lagi. Tetap juga. So one day wife saya cakap, awak try lah berniaga pasar malam. Buat nasi goreng ke, mi goreng ke. Saya cakap macam mana? Saya tak ada, saya tak pandai masak. Bukan, satu tak pandai masak. Saya cakap dengan wife saya, banyak bisnes makanan. Masakan lah saya takkan sentuh. Sebab penat ke macam mana? Bukan penat. Sebab tak ngerti, tak tahu. Tak ngerti. Satu lagi kadang kita tak tahu penjualan dia macam mana. Untung dia macam mana. Satu hari wife saya cakap, cuba buat masakan Minang. Dia lah. So, cetusnya. Nak buat macam mana? Belajar dengan mak. Dengan pula masa tu time PKP, sebelum PKP, 2 minggu sebelum PKP. Okey lah kita plan. So isteri saya lah bagi nama Pondok Minang. Dia lah yang logo apa yang semua, plan semua dia. Okay, branding. Kita just ikut je. Yelah sebab kita pun dah surrender. Tak ada apa dah. Saya ikut semua A to Z. Lepas tu saya cakap dengan mak boleh tak ajar saya masak. Masa tu mak okey. Masa tu saya tengah jadi kurier tu. Tengah jadi kurier. Jadi adalah duit dari kurier tu, dari wife saya. Saya top up sikit-sikit modal apa semua. 2 minggu masa berjalan, masa hari pertama saya buka Pondok Minang tu dekat Jenaris. Minggu pertama untungnya banyak. Habis, hari pertama habis. Hari pertama tu baru jenis lauk dah. Ada dalam 20. Hari pertama dah 20 Sebab masakan nasi campur ni kena banyak. Ya, baru orang ada pilihan kan. Sikit orang rasa macam tak nak lah. Tak nak lah. Boring Betul. orang tengok. Betul. So hari pertama modal 300 saya dapat 900. Wow. Macam tu kan. Hari kedua ingatkan mungkin ni opening ni kot. Hari kedua, masuk minggu kedua, menarik saya cakap macam tu kan. Why not saya kuatkan brand ni. Jadi wife saya pun support. Jadi macam mana okey kan? Okey. Lepas tu PKP. PKP terpaksa tutup 2020 lah, 2021. Lepas 2020. Dah lepas tu baru kita run balik. Balik. Lepas tu kat situ lah saya belajar dengan mak, masak macam mana apa semua. Kena marah, gaduh-gaduh dengan mak. Sampai kena sumpah jadi senduk. Tapi mata dia pula peli kan. Dulu aku pun jadi kau. Aku tak nak. Bebel kan. Kau pulang, yang paling sakit, kau pulang kan tidak balik. Sakit kau ganti dia balik katanya kan. Kau memang pandai masak Mak memang ada restoran dulu. Mak ada restoran dulu. So isteri saya pun memang dia ada basic restoran juga. Sebab family memang ada restoran juga dulu. So memang berpusing-pusing kat situ je. Macam mana Apik perlahan-lahan orang kata mencetuskan ataupun mencipta rasa minat kepada masakan? Sebab dah dapat keuntungan ke atau macam mana? Nak kata dapat keuntungan tak, tapi rasa puas. Bila orang makan, orang komen, sedap lah. Orang puji makanan. Orang puji, dia kata. Tapi yang dia puji ni air tangan mak kan air tangan apa? Dia first air tangan mak. Air tangan mak kan. Tapi mak ni kadang-kadang kita, bila dia masak, kita tak makan juga. Pedas sangat. Dia dendam ke dengan kita. Dia dendam ke? Kau tak nak belajar aku masak. Jadi kan. So, isteri saya akan dia ambil alih bahagian rasa. Isteri saya ni pula, dia memang dari dulu, dari sekolah memang suka masakan Minang. Dia udah dengan orang Minang. Tapi orang tak ada darah Minang kan? Tak ada. Dia Pakistan jauh lagi. Jauh lagi. Jauh. Kari lagi. Dia capati, kari kan. Jadi bila
So isteri saya lah yang fokus kepada rasa. Okey, boleh tak cili ni kita tukar ni, lepas tu gini ni kita buat macam ni, biar rasa Minang tu tak lari tapi sesuai dengan tekak Melayu. Yes. So saya ejar lama-lama. Okey. So saya tukar target market. Tukar target market pada orang Melayu. Sebab tu masakan Minang saya tak ramai orang Minang. Dia kata tak keep lah. Tapi saya orang Minang suka. Kan sebab kita besar kat sini. Kita besar kat sini, betul. Ada je kadang-kadang turis-turis yang dari Padang kan datang makan. Ini kalau pedas sikit ni best ni. Tak boleh saya macam tu. Cik pun datang sini sekali setahun. Cari muka. Kalau lah cik datang hari-hari boleh. So saya adjust rasa dia sesuai dengan tekak Melayu. So ada kadang-kadang customer yang tak boleh makan pedas, saya suggest yang ni. Tapi risi cili dia terasa, tapi dia tak hilangkan kepedasan langsung. Tapi orang yang ada yang tak boleh makan pedas pun boleh makan. Untuk Minang pula. Apa antara jualan ataupun menu popular di Pulau Minang tu sendiri? Urat keting. Tunjang kan? Urat keting semua. Tunjang. Dengan sambal lado. Sebenarnya lebih daripada 50. Tapi kita tukar-tukar. Kalau kita susun hari tu banyak. Tapi kita tukar-tukar, rotate biar tak bosan. 50 pun di rotate juga tak bang? Kita rotate. So ini ni kita akan keluarkan ayam bakar juga. Rempah-rempah pula. Adakah ada import mungkin rempah dari Indonesia? Memang semua dari sini. Di sini memang kalau restoran Minang untuk rendang diorang akan import. Dari Bukit Tinggi. Ada satu paste dia tu memang dia import. Tak hilangkan rasa. Tapi kita nak import pun susah, kadang-kadang supplier takutnya produktiviti kita terganggu. So kita create sendiri. Boleh share tak? Boleh. Boleh lah. Okay, pernah dikritik ataupun dia macam tadi aku cakap mungkin dari pelacur dari Malaysia sendiri rasa benda tu tak bersesuaian dengan lidah orang lain. Mungkin dari segi orang tempatan pula, mungkin ada tak yang mengkritik? Dia lebih kepada harga tak silap saya. Kalau untuk rasa okey. Untuk apa yang saya baca komen, untuk rasa semua okey. Tapi kadang-kadang harga kan, kadang-kadang orang cakap mahal lah ini lah. Tapi saya rasa memang makanan Minang, kedai-kedai mana-mana kedai Minang kita pergi, harga memang akan tinggi lah, agak mahal lah kan. Sebab rempah kita, proses kita kaya dengan rempah. Kita memang kalau tengok saya punya sendiri pun, kadang-kadang untuk serai saja seminggu nak dekat 1,000 lebih. Serai saja. Itu satu kebun tu. Dah boleh kat kebun dah. Kan? So, tapi bagi saya bila orang komen mahal itu depends pada individu lah. Mahal tak juga kan. Kalau tak mampu tak payah makan. Tapi kalau untuk rasa, sebab saya dah tersentuh tekak Melayu kan. So setiap kali saya masak, isteri saya setiap hari akan rasa. Mana-mana yang agak termasih reject, buang. Reject. Kalau dah itu kerja dia. Kalau dah siap satu kawah tu, kena buang. Alamak. Gulai Minang ni dia ada api besar, api kecil, semua kan. So bila gulai Minang ni bila ujung-ujung kita kena diamkan api kecil. Bagi dia menyatu betul-betul, bagi rasa dia. Orang tak boleh kenal, ni apa, ni serai ke, ni lengkuas ke, orang tak kenal. Dia dah sekata. Okey, selain gulai tunjang, apa lagi selesa? Gulai jering. Ni kita punya gulai jering. Ada gulai jering, rendang jering, sambal lado jering. Jering kita pula makan mulut tak berbau. Betul. Cara dia. Betul. Dia ada cara. Kalau salah, kan mulut jering bau. So apa caranya kalau boleh share? Saya sebenarnya sebelum masak tu saya akan rebus jering tu dulu bagi hilang kapur-kapur dia. Pakai jering tua, jering muda? Jering tua. Jering tua kan? Jering tua. Bila kita dah rebus bagi kapur dia hilang, lepas tu kita tumbuk dia. Tumbuk dia. So kadang-kadang ada orang yang terus masak dia jering tu. Tu yang mulut bau, kucing bau, segala-gala bau. Kan? Mak mungkin pernah tak berguru dengan sesiapa mungkin pernah fly ke Indonesia untuk belajar sana, tak pernah lah. So saya memang mungkin saya berikan lebih kepada bila saya dah dapat teknik semua, saya inovasi sendiri. Kadang isteri saya dia pergi kedai Minang, dia makan, dia rasa ayam pop. Actually menu ayam pop kita baru berapa bulan. Itu tu akibat isteri saya yang makan. Dia makan kan dia rasa macam sedap. You masak ni lepas ni. So saya rasa okey lah. Ayam pop tu kau macam ayam percik bukan lagi? Dia bukan, dia sebenarnya dia ayam masak lemak. Tapi dia tak pakai kunyit. Dia dimasak macam kita masak ayam masak lemak tapi santan dia lebih. Dia nampak lemak-lemak dia. Lepas tu
Ni dah pecah menu dan ni kena bayar duit. Kena bayar. Eksklusif lah kat sini. Okey, ni boleh boleh. Mungkin apa lagi plan perancangan akan datang? Kalau perancangan lebih pada cita-cita kita lah. Kalau boleh. Ada lagi cita-cita? Banyak cita dia. Doktor dah, businessman dah. Ada Ultraman lagi. Jadi ni je lah. Actually cita-cita kita dengan apa yang Allah bagi sekarang kan, macam Pondok Minang sekarang dah dikenali soal next kan. Sebab kita dah boleh katakan kita dah jalan dah ni. So once kita dah jalan, kita kena habiskan. So cita-cita saya mungkin Pondok Minang ni akan jadi salah satu masakan nombor 1 kat Nusantara ke? Malaysia ke? Why not? Bila orang pelancong datang, mana? Jom pergi Pondok Minang. Kan? Sebab dekat Indonesia, dia orang ada sederhana, dia orang ada Pagi sore. Why not kat Malaysia ada Pondok Minang. So sekarang kita dah ada buku babah, sederhana kan. So dengan cita rasa tadi tu orang akan ingat. Tapi kedai Apek kemah di Pacak kan? Kemah saja. Ada plan nak buka kedai? Ada plan. Kita memang konsep kita, kadang orang cakap buka restoran. Actually konsep kita ni adalah restoran, tapi konsep kita konsep warung. Sebab kalau nak katakan warung mungkin macam tadi lah dalam 5-10 lauk. Tapi kita dah 50. Lepas tu semuanya kita ada, segala macam minuman, apa semua kita dah ada. Cuma konsep kita tadi open air. Nama Pondok Minang kan? Nama Pondok Minang. Kalau dah kat bangunan dah lain ada. Tu Banglo Minang. Tapi berjaya lah branding Apek Pondok Minang tu. Dia tak menyesal meninggalkan kerjaya sebagai seorang tak menyesal. Dari dulu sebelum ada Pondok Minang mesti tak menyesal. Saya pernah buat Grab, kadang-kadang tak ada sedih, tak downgrade, tak ada terlalu pun kat otak saya. Terang kau tak nak ni, dulu dah kata tak ada. Saya enjoy je. Saya pernah hantar barang pun saya enjoy je. Maksudnya apa tak memandang pada gelaran juga lah. Orang mungkin akan bangga dengan gelaran doktor. Betul. Orang tahu saya doktor pun usia Pondok Minang 4 ke 3 tahun. Kata-kata akhir lah. Mungkin dia ambil kongsikan kepada pendengar kita harapan kepada Pondok Minang. Betul. Harapan maksudnya dalam 5 tahun apa yang diharapkan? InsyaAllah mudah-mudahan 5 tahun dari sekarang Pondok Minang mungkin seperti apa yang saya cakap tadi, Pondok Minang ni akan menjadi salah satu masakan nombor 1 kat negara kita lah. Amin. InsyaAllah apa-apa sikit orang nak makan ni di Pondok Minang lah. Nak jumpa Apek lah. Nak jumpa Apek lah kan. Sebab yang paling special kat Pondok Minang tu Apek. Dulu dia orang bergambar nak ambil gambar sekarang ni RM2. Artis, kita artis. Saya mesti tanda tangan RM2. Tapi RM2 je ke mampu? Itulah harapan ke depan, maksud dapat Pondok Minang ni dapat bermanfaat bagi saya, keluarga dan siapa-siapa yang di sekitarnya. Mungkin dari kisah Pondok Minang ni juga banyak orang dah celik. Kadang-kadang dia tak berani, kadang-kadang dia berada kat sini ni sebab apa? Terpaksa ke? Macam mana ke? Dan yakinlah insyaAllah sesuatu yang kita lakukan dengan ketenangan, bukan maksud tak ada stres langsung ya. Dengan jiwa kita, insyaAllah kita lebih ikhlas kat situ, lebih mengalir rezeki. Saya pun sangka banyak dia orang cakap kan, kerja doktor kan gaji banyak, Pondok Minang lagi banyak. Tapi dulu nak kata sakit memang sakit, ada sakit dia. Tapi yang penting sekarang ni mesej saya terakhir lah saya cakap, nikmati proses. Apa pun kerja kita, nikmati proses. Sebab proses tu bila kita dah senang nanti, kita lupa dengan kesusahan kita. Betul. Saya lupa, semenjak saya kaya ni, saya lupa saya pernah miskin. Kan saya lupa saya pernah miskin. Dulu orang nak nyeriak. Daripada tadi nak tengok awak malu-malu. So kita jaga pagi ni cakap lagi. Kita lagi kan lagi kita pernah meriak. Meriak nanti, ya Allah. Jadi itu sajalah kita punya segmen untuk podcast Capak-Capak Jadi hari ini. Terima kasih Apek. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. RM2 nanti? RM2. Tonton Capak-Capak Jadi. Kalau nak tahu siapa lagi tetamu kita yang akan datang, jangan lupa menonton segmen podcast Capak-Capak Jadi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.